Mesyuarat Agung Pemuda PPP Negeri Perak, di mana Pemuda PPP Kebangsaan, peringkat kebangsaan akan diadakan pada 2 hari bulan November. Jadi untuk itu kita kena habiskan di peringkat-peringkat negeri, dan hari ini Perak, esok kita akan berada di Johor dan saya akan merasmikan AJM peringkat negeri Johor Pemuda PPP, dan peringkat kebangsaan pada 2 hari bulan November. Dan kita dalam kesempatan ini saya menjemput semua yang berada di sini turut hadir, sekiranya nak hadir di Kuala Lumpur pada pukul 10.30 di Hotel Dynasty Kuala Lumpur. Apa yang saya cuba sampaikan tadi adalah perjuangan asas PPP, di mana PPP merupakan satu parti yang melibatkan semua kaum. Dan kita di Malaysia, kita lebih fokus kepada race-based parties, contohnya UMNO dengan orang Melayu, MCA dengan orang Cina, dan MIC dengan orang India. Saya tak kata itu satu konsep yang salah, tetapi kita mengamalkan sistem ini dari dulu sampai sekarang, dan sekarang sudah tiba masa untuk kita ubah strategi Barisan Nasional, iaitu kita lebih fokus kepada multiracialism. PPP sudah menjadi contoh lebih daripada 50 tahun, di mana PPP diwujudkan dengan landasan untuk perjuangkan multiracialism, dan sehingga hari ini kita perjuangkan benda yang sama, dan PPP keseluruhan dan pergerakan pemuda PPP akan perjuangkan multiracialism sehingga until the end. Itu perjuangan pemuda PPP lah. Maknanya kita try to break the barriers in between all the component parties. Try to break the barriers. We will set the pace. We will be the example for the future generation. Kalau kita bandingkan dengan parti-parti lain. Dan sekarang kalau kita nak kira in terms of numbers, sama ada opposition ataupun current government, dengan numbers yang kita ada, dalam konteks peratus, kalau kita tengok lebih daripada 50% adalah multiracial party. Dan dalam Barisan Nasional kita kena ubah strategi kita sikit. Kita kena berani berhadapan dengan perubahan ini. Ini penting untuk demi masa depan kita dan demi generasi yang akan datang.